Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Samira dan ini adik saya, Aisyah. Hari ini kami akan jalan-jalan di Sempurna Sabah. Sekarang kami ada di atas feri. Jom! Inilah feri kawan-kawan. Feri ni besar. Semua kereta boleh parking di sini. Inilah bahagian penumpang di tingkat atas. Sekarang kami ada di tingkat atas feri. Cantik kan pemandangan? Subhanallah, memang cantik. Ciptaan Allah sentiasa cantik. Angin kat sini kuat. Tengok, laut pun cantik. Warna biru pula tu. Aisyah, tengok tu, ada kapal terbang. Oh, lah kak. Tengok tu, ada feri lagi di sana. Tengoklah. Ada pulau di sana lagi. Hari pun dah nak hujan. Kawan-kawan, itulah speedboat. Speedboat ni boleh bawa penumpang dari Labuan ke KK selama 20 minit sahaja. Tengok laju kan? Tengok tu, ada lagi feri. Sama besar dengan feri kami. Kawan-kawan, feri dah sampai menumpuk. Sekarang kami nak keluar. Hai kawan-kawan, sekarang kami dah sampai Kota Kinabalu, Sabah. Jadi kita akan makan di Hulu kita. Lepas tu kita akan pergi shopping di Suria Sabah. Jom! Kawan-kawan, banyak menu kat sini. Kawan-kawan, kami sedang menuju dari KK ke Pelumpung Kota Belud. Kawan, inilah Gunung Kinabalu. Kawan-kawan, kami dah sampai di Pelumpung Melangkap Campsite. Kawan-kawan, inilah campsite Pelumpung. Jadi kami akan camping di sini selama 1 malam. Cantik kan air sungai ni? Ush, sejuk. Kami duduk dulu. Lihat pemandangan. Tengok tu, jambatan gantung pun ada. Boleh jalan-jalan atas tu. Inilah kemah kami. Kami tidur dekat sini malam ni. Kami tengah hias kemah kami supaya taklah gelap sangat malam ni. Sekarang dah pagi dah. Cuaca dekat sini sejuk sangat. Tapi biasanya akan nampak Gunung Kinabalu. Tapi tak ada rezeki sebab berkabut sangat. Kawan-kawan, tengok ni, ramai orang yang camping. Kalau musim cuti ni, memang ramai yang camping. Sebab tempat ni famous. Kawan-kawan, kami dah camping di sini 1 hari. Jadi, kami akan gerak dari Pelumpung ke Kundasang. Tengok, cantik kan Gunung Kinabalu? Kawan-kawan, inilah Pekan Kundasang. Dekat sini sejuk sangat. Pemandangan sini sangat cantik. Lepas ni, kami akan pergi ke Pesta Kubis Kundasang. Kebetulan dekat sini ada pesta kubis.
banyak pondok yang dihias dengan sayur-sayuran. Jadi kami pun datanglah tengok. Pondok yang dihias ni semua adalah pertandingan. Siapa pondok yang paling cantik akan memenangi. Tengok, ada pertandingan lompat tali lagi. Kawan-kawan, dekat Kundasang ni banyak buah. Segar-segar. Kami singgah dekat kedai kejap untuk membeli buah. Kawan-kawan, kami sedang bergerak ke Sandakan. Kawan-kawan, jauh perjalanan ke Sandakan. 4 ke 5 jam. Kawan-kawan, dekat setiap bulatan ada hiasan. Ada lobster, ada buaya dan juga burung. Kawan-kawan, kami dah sampai hotel. Nama hotel ni ialah Hotel Elopura di Sandakan. Jom masuk. Kami akan naik lift dulu. Sekarang kami tengah cari bilik kami. Dah jumpa pun. Kawan-kawan, sekarang kami ada dekat rooftop hotel. Ada gym dekat sini. Cantik kan pemandangan? Tengok tu, ada shopping complex dekat sebelah hotel. Kawan-kawan, inilah galeri di hotel. Ada patung artis juga di sini. Kawan-kawan, kami dah sampai di Sandajen Cafe. Jom kita masuk. Wow, cantiknya. Lepas tu ada menu lagi. Ini semua dessert di Sandajen Kopitiam. Ini menu je. Makanan sini semua sedap-sedap. Kami order Thai green tea dan egg tart. Akak, lepas ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi Sepilok Orangutan dan Sun Bear. Kawan-kawan, jom kita masuk. Kawan-kawan, kami dah sampai di Sepilok Orangutan. Jom kita masuk. Sekarang kami nak pergi beli tiket untuk masuk ke dalam. Jom. Raisya, kamu buat apa tu? Apa-apa sahaja. Saya tengok tu ada kolam ikan. Alah. Sekarang kami dah sampai di kaunter tiket. Jom kita beli tiket. Kami dah dapat tiket. Jom kita masuk. Kawan-kawan, dekat sini ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi petang. Kalau datang sesi pagi dan petang, barulah boleh nampak orangutan. Sebab waktu tu, mereka bagi makan. Tengok tu kawan-kawan. Ada banyak orangutan kat sini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang baby. Tengok tu. Ada yang memanjat sambil membawa anak. Semuanya comel-comel. Dekat sini, penjaga orangutan akan bagi makanan sayur-sayuran dan buah-buahan.
dekat sini juga ada Borneo Sun Bear. Sekarang kami dah masuk di tempat Borneo Sun Bear. Sekarang kami tengah lihat galeri Borneo Sun Bear. Dekat dalam ni ada macam-macam galeri. Kita boleh kenal dia dari segi kulit, pemakanan dan cara hidup. Sun Bear ni juga dia suka makan ulat dan buah-buahan. Untuk pengetahuan semua, Sun Bear ni jarang ada di tempat lain. Dia kebanyakan ada di Sabah sahaja. Jom kita tengok Sun Bear. Tengok tu. Ada Sun Bear di sana. Dia tengah makan makanan. Besar kan Sun Bear? Tengok kuku dia, tajam. Comel kan Sun Bear ni? Sun Bear ni merupakan beruang yang paling kecil di dunia. Selesai disandarkan, jom kita bergerak ke Sempurna. Kawan-kawan, kami dah sampai di Sempurna. Sekarang kami akan naik bot dari Jeti Sempurna sampai ke Resort Blue Ocean. Dah sampai pun di Resort Blue Ocean. Kuat angin di sini. Masya Allah, cantiknya. Kawan-kawan, kami dah sampai di bilik kami. Sekarang, jom kita masuk. Jom. Wah, cantiknya bilik ni. Luas pula tu. Jom kita tengok dekat luar. Masya Allah, cantiknya. Laut biru. Wah, jom kita tengok kat bawah. Agaknya ada apa ya dalam laut? Subhanallah, cantiknya. Kawan-kawan, tengok tu. Ada ikan kecil-kecil. Comel kan? Wah, banyaknya ikan. Tengok. Itulah tapak Sulaiman. Tengok tu ada ikan. Itulah landak laut. Kat sini banyak sangat landak laut waktu malam. Tengok tu, ikan tu berbelang-belang. Cantik kan?
Ini, inilah tempat buat untuk kita tengok sunrise. Ataupun bergambar-gambar. Tengok tu. Di sini kita Kawan-kawan, sekarang kami nak pergi snorkeling. laju bot ni. Sekarang kami dah sampai di tempatnya. Air sini pun jernih. Ada buayan. Kami dah sampai di Pulau Mata King. Kami dah selesai di Sempurna. Jadi kami akan bermalam di satu hari di Kundasang, iaitu di Hotel Benjamin. Dekat depan Hotel Benjamin ada Gunung Kinabalu. Dekat sangat dengan Hotel Benjamin. Inilah puncak Gunung Kinabalu. Buka-buka terus ada view. Cantik kan? Subhanallah. Kami dah selesai jalan-jalan di Sempurna Sabah. Jangan lupa subscribe, like and share video Samir Aisyah.